Okay guysku, jadi masanya untuk kita balik guysku. Alright, dah 3 poin. Jadi perut pun dah lapar. Jadi sekarang ni kita balik dulu guysku. Jom kita pergi atas saya untuk balik guysku. Mari. Alhamdulillah guysku. Okay, ambil ni, letak kat tangan. Tu baru kita pergi guysku. Alright, okay. Jom sama-sama kita balik guysku, InsyaAllah. Tengok kalau ada trip esok pula kita buat. Okay, bye-bye. Life jacket tu penting. Alright. Okay guysku, inilah kelebihan life jacket Solas ni guysku. Nampak? Solas anak pun pakai life jacket ni guysku. Jadi pastikan life jacket ni dia apa panggil? Selesa kita pakai. Nampak? Alhamdulillah. Nak sampai dah dia. Dia guysku. Jadi kepada rakan sahabat yang rasa nak makan tengah hari guysku, okey, orang boleh pergi dekat Ocean Blue guysku. Dengan dinner pun ada guysku. Alhamdulillah. Alright. Okey guysku, kita mampu engine dulu. Dek. Okey, mana kita ni dek? Patau, comelnya patah pun. Adik suka ke sini? Cantik kan? Dia suka. Jangan jauh sangat. Kalau nak pergi tu kena pakai life jacket. Ni sini. Air sejuk lah adik. Air sungai ni. Ni. Oi, dekat sikit. Ajaklah abang. Adik. Abang pergi sekolah. Sedap ke main sini? Ya. Tu pergi ambil life jacket. Ambil life jacket lah. Jadi kita rehat sekejap guysku. Kan? Tahu pantai apa panggil ni? Tu hero tu. Nampak. Cantik guysku. Adik okey? Okey tak? Ni hero saya ni. Comel cuaca guysku, alhamdulillah. Nampak steady. Apa? Kenapa pakai adik? Tak apa lagi lah main. Adik nak dengan lihat. This Turtle Beach, Perhentian Island. Turtle Beach, very nice beach. In the water. This is Turtle Beach. Okay, tuan hamba dekat sini. Romantic Beach. Okay, ni nama dia Romantic Beach guys. Korang boleh tengok. Kalau lah petang, korang boleh tengok sunset dekat sana. Jadi korang lepak-lepak dekat sini macam ni. Korang boleh tengok sunset dekat sana. Air macam biasa, clean the water.